asap apa ni? Sampai sesak dada. Lah Ali. Ni kan asap pembakaran terbuka. Hai, setiap tahun macam ni. Oh, pembakaran terbuka. Ingatkan asap biasa je. Yang hilang bila hujan turun. Jangan pandang rendah Ali. Pembakaran terbuka ni bukan perkara yang biasa tau. Dia juga boleh menjejaskan duit, kewangan, kesihatan dan juga ekonomi negara kita. Sebab inilah yang kita kena bincangkan dalam tugasan kita. Oh, serius lah. Kira ni bukan masalah alam sekitar lah, tapi masalah ekonomi juga. Tepat sekali Ali. Bab ni kita panggil sebagai kesan luaran negatif ekonomi. Di mana orang yang bakar ni mungkin dia rasa jimat kos, tapi kita ni yang menanggung risiko dia. Aduh, susah nak main benda ni. Mel, Ha. kau kan terror pasal ekonomi kan? Ha? Terangkan nak sikit kenapa pengusaha atau petani suka sangat guna cara bakar walaupun kita semua ni sesat. Saya tahu. Kenapa Sebab ianya mudah dan lebih murah. Okay? Kalau kita gunakan kaedah kompos semua tu ataupun kaedah potong semua tu, itu makan kos. Jadi orang lebih suka yang lebih murah dan mudah betul. Sebab lagipun orang pun tak ambil kisah sangat kalau kesan buruk menimpa orang lain ni. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam mana? Okay. Kamu tahu dia ada benda ni dipanggil masih kepunyaan bersama dan tragedi harta bersama. Apa benda dua tu? Okey, contohlah kamu menghirup udara betul. Ianya percuma. Jadi orang lain akan memikirkan benda percuma. Jadi orang akan kerap guna. Bila orang sedar benda tu, jadi orang akan lebih kerap guna dan lebih ramai orang yang guna secara tanpa mengambil kesan externality. Jadi orang tak ambil kisahlah sekiranya berlaku apa-apa kebakaran, apa semua tu, orang tak ambil kisah. Oh, kiranya pasaran akan gagal berfungsi dengan betul lah sekiranya tiada harga yang membayar kerosakan alam sekitar tu. Tepat sekali. Ni kenapa nampak macam tak ceria je ni? Bukan ke selalu kalau peniaga ni kan dia dapat untung dia ceria. Ceria macam mana Siti? Sejak dia jumpa melanggan 2 minggu lepas ni, perniagaan saya jatuh mendadak sebab pelanggan tak nak keluar rumah. Jadi, peniaga pun sama nasib dia. Ya Allah, ya ke? Kesiannya. Rupanya banyaklah juga kesan buruknya ya. Apa lagi yang terjejas selain peniaga kecil terjejas ni? Banyaklah Siti. Hospital pun dipenuhi dengan pesakit asma lah, masalah pernafasan. So, kerajaan kena bantu lebih untuk masalah perawatan ini. Jadi, selain pada tu, sektor pelancongan pun merosot. Aktiviti perusahaan pun terpaksa tutup. Juga kesiannya. Jadi apa lagi kerugian yang terjadi selain peniaga kecil ni? Banyaklah, hospital pun terpaksa tutup sebab banyak sangat pesakit yang ada asma dan masalah pernafasan. So, kerajaan kena lebihkan belanja untuk rawatan ni. Sekolah pun terpaksa tutup, sektor pelancongan pun jatuh merosot. So, bila kita tutupkan balik, kerugian negara ni boleh cecah juta ringgit tau. Wah, jadi kesan luaran dia bukanlah menyebabkan sakit tekak je, tapi dia juga boleh menyebabkan kestabilan kehidupan kita dan juga terjejasnya ekonomi pada keseluruhan masyarakat. Jadi, dekat situlah kita kena mengambil kira nilai kepentingan alam sekitar ni. Betul tu, kalau kita ambil peduli, kita semua akan tahu kerugian yang berganda-ganda. Encik Amin, kita dah tahu punca dan masalahnya dan kesan yang berat. Sekarang, persoalannya, apakah penyelesaian dari sudut ekonomi? Betul Cik Razak. Kita tak boleh marah-marah ataupun sekadar larang tanpa memberi sebarang kaedah alternatif lah. Jadi, pendapat saya, kita mungkin kena guna pendekatan berasaskan insentif ekonomi. Okey, so tepat sekali. Saya mencadangkan 2 pendekatan utama yang selari dengan teori ekonomi. So, pertama, cukai Pigouvian. Kerajaan boleh kenakan cukai khas ke atas sesiapa yang memulakan pembakaran terbuka secara haram. Nilai cukai ini ditetapkan bersamaan dengan kos kerosakan sosial yang ditimbulkan. Bila kos buat salah naik, orang akan berfikir 2 kali sebelum buat. Subsidi dan insentif. Pendekatan yang kedua. So, pada masa yang sama, kerajaan berikan bantuan kewangan atau subsidi kepada petani dan pengusaha yang menggunakan kaedah mesra alam seperti pengkomposan, pemitaran semula sisa tanaman atau penggunaan teknologi hijau.
ini kurangkan kos persendirian mereka untuk buat perkara yang betul. Faham. Tambahan lagi, berdasarkan saya punya kajian, kita mungkin boleh wujudkan beberapa peraturan hak milik alam sekitar dengan lebih jelas. Ini supaya tiada lagi anggapan udara milik sesiapa sahaja boleh guna sesuka hati. Selain itu, kita juga boleh mewujudkan skim perdagangan pelepasan karbon untuk industri-industri besar. Saya setuju dengan awak Encik Amir. So kesimpulannya, kita tak larang aktiviti ekonomi sebaliknya. Kita susun atur supaya faedah ekonomi takkan dicapai dengan mengorbankan kesihatan dan masa depan kita semua. Ini cara kita selesaikan kegagalan pasaran yang kita bincangkan tadi. Kawan-kawan sekalian, Cerubu bukanlah takdir yang perlu kita tanggung untuk setiap tahun. Ia adalah akibat daripada kegagalan kita untuk mengimbangi keuntungan ekonomi dan tanggungjawab sosial. Kerugiannya bukannya sahaja dari segi wang ringgit, tapi nyawa dan generasi masa depan akan datang. Melalui pemahaman ekonomi yang betul, kita mampu cari jalan penyelesaian yang bijak dan mempan. Mari kita sama-sama Tolak pembakaran terbuka. sokong kaedah mesra alam. Demi udara bersih, Ekonomi sihat dan kehidupan bahagia. Terima kasih. Spirit lead me where my trust is without